Ada orang cakap dengan aku, Anwar ni tak layak jadi Perdana Menteri sebab beliau ni jurusan sastra. Beliau ni hanya pandai cakap, dia tak layak jadi PM. Betul, Anwar tak layak jadi PM kalau dia hanya pandai cakap dan penasihat dia orang yang tak ada pelajaran. Yang itu aku setuju, dia tak layak jadi PM. Tapi Perdana Menteri ni penasihat dia ramai yang pakar ekonomi apa semua. Jadi kenapa pentingnya seorang jurusan sastra jadi leader? Engkau ada syarikat tak? Kau buat satu bayangan macam ni lah. Engkau seorang engineer, kau nak dapatkan job kat luar. Dan kau pula sebagai engineer yang introvert, tak pandai nak deal dengan orang. Tapi kau nak job ni. Kau rasa kau boleh close the deal tak? Kau rasa adakah orang luar ni hanya pandang kepada kau punya kepakaran saja tanpa menyentuh hati? Biasa penting seorang Perdana Menteri yang ada sifat statement dan juga boleh jadi marketer untuk negara. Sebab apa kalau kita tengok pelabur-pelabur nak datang negara kita ni, bukannya dia tengok nama je, okey Anwar kita labur, oh Mahathir kita labur. Bukan macam tu. Dia mesti ada dia punya presentation dia apa semua untuk timbulkan keyakinan pelabur. Jadi apa pentingnya pelabur datang negara kita? Seperti aku cakap, pelabur masuk negara tak bermaksud duit pelabur bayar tu 1 bilion contoh. Bukan dia terus bahagi kepada semua rakyat Malaysia masuk poket. Tak. Dia bukan cara macam tu. Kalau cerita dari sudut ekonomi, ada orang kata aku ni mandai-mandai cerita ekonomi, kau ni dah lah ceplos apa semua. Okey lah, aku tak kisah orang nak kata aku apa. Cuma siapa yang kenal aku sebelum COVID, memang aku ni pegawai bank lah. Jadi sedikit aku faham tentang ekonomi walaupun tak pro macam kau yang hari-hari kutuk kerajaan tentang ekonomi. Mungkin kau pro sangat lah. Tapi tak apa. Cerita pasal ekonomi. Bila kata pelabur datang dalam negara kita, apa yang dia bawa? Dia bawa satu peluang pekerjaan kepada rakyat setempat. Bila ada peluang pekerjaan, apa yang rakyat ni akan dapat? Gaji yang bermaruah. Yalah, bila banyak peluang pekerjaan daripada pelabur luar masuk, gaji yang ditawarkan bukannya gaji 5-600 sebulan. Tak. Gaji yang paling busuk pun ikut law Malaysia, iaitu basic RM1,700. Jadi bila kata rakyat Malaysia dapat gaji yang bermaruah, maka rakyat Malaysia boleh gunakan duit tu untuk simpanan dan juga perbelanjaan. Maksudnya dah tolak hutang, komitmen semua, ada lebihan dan rakyat boleh berbelanja. Mungkin bulan tu dia teringin nak makan restoran mewah sikit, Rembayung contohnya. Selaku restoran mewah ni dia ada cukai dengan kerajaan, betul tak? So bila rakyat mampu untuk makan di kedai-kedai yang mewah, sudah tentu rakyat terpaksa bayar cukai SST. Di mana cukai SST ni akan dikembalikan semula kepada kerajaan. Nampak tak kitaran ekonomi kat situ? Maklumlah aku mungkin tak pandai macam kau yang hari-hari kutuk pasal ekonomi kan. Mungkin kau dulu kerja sebagai CEO menara ekonomi ke apa, tak tahulah. Jadi itu apa yang aku cuba sampaikan. Paling penting kena ada seorang Perdana Menteri yang pandai berdiplomasi. Kau beli kereta tak? Kau beli motor tak? Kau beli dengan salesman mana? Salesman yang pendiam ke?